Petroleum, satu perkataan yang sinonim dengan kekayaan dengan kuasa. Kita akan lihat 4 perkara utama. Mula-mula, macam mana petroleum jadi nadi ekonomi kita. Lepas tu, apa harga yang kita kena bayar. Ketiga, kita akan tengok ancaman tumpahan minyak. Dan akhir sekali, apa langkah-langkah yang kita ambil untuk uruskan sumber ni. Jom kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan sisi yang positif dulu. Sejauh mana sebenarnya petroleum ni dah membentuk Malaysia yang kita kenal sekarang? Percayalah, ia lebih dari sekadar bahan api. Ia sebenarnya tulang belakang kemajuan negara kita. Cuba kita bayangkan sekejap. Duit daripada ekspor minyak ke negara macam Jepun dan Amerika Syarikat tu lah yang digunakan untuk bina sekolah dan hospital kita. Elektrik kat rumah, petrol dalam kereta kita, semuanya datang dari sumber yang sama. Jelas kan betapa kita bergantung padanya. Dan ini bukan sekadar nombor dalam laporan ekonomi tau. Kesan dia kita boleh nampak depan mata. Pelaburan dari syarikat gergasi macam Shell dan ExxonMobil dah cipta beribu-ribu peluang pekerjaan. Ia dah ubah pekan-pekan kecil macam Kerteh, Miri dan Bintulu jadi bandar perindustrian yang sibuk. Inilah bukti nyata macam mana petroleum membina komuniti dari bawah. Tapi setiap kemajuan ada harganya. Sekarang, jom kita lihat sisi yang satu lagi, sisi yang lebih gelap. Apakah kos sebenar yang kita bayar untuk semua kemakmuran yang kita nikmati ni? Inilah soalan cepu mas dia. Bila kita mula tengok kesan-kesan negatif yang ada, kita terpaksa tanya diri kita sendiri, adakah dah sampai masanya untuk kita kurangkan penggunaan petroleum? Kesan dia sangat jelas dan menakutkan. Bila kita gerudi dasar laut, ekosistem dan terumbu karang boleh musnah. Asap dari kilang dan kenderaan bukan sahaja cemarkan udara yang kita sedut, tapi ia buat planet kita makin panas. Dan yang paling ngeri, kalau berlaku tumpahan minyak, satu tumpahan kecil pun dah cukup untuk musnahkan ekosistem pantai dalam sekelip mata. Dan inilah hakikat yang kita kena terima. Petroleum ni sumber yang tak boleh diperbaharui. Maksudnya, bila dah guna, ia habis. Ia macam akaun bank yang kita cuma boleh keluarkan duit tapi tak boleh nak deposit balik. Setiap tong yang kita gunakan adalah satu langkah lebih dekat kepada akaun yang kosong. Ini sebenarnya meletakkan masa depan tenaga kita dalam keadaan yang sangat berisiko. Okey, jom kita fokus pada satu ancaman yang paling dahsyat dan paling mudah kita nampak. Tumpahan minyak. Kesan dia bukan setakat pada hidupan laut tau, tapi ia boleh mencetuskan satu rantaian krisis yang jauh lebih besar. Kesan tumpahan minyak ni merebak macam virus. Ia bukan isu alam sekitar semata-mata. Bila tumpahan tu melintasi sempadan, ia boleh jadi isu diplomatik dengan negara jiran. Ekonomi negara pun boleh terjejas teruk. Pelancongan merudum, kos pembersihan pula melambung tinggi. Dan yang paling menyedihkan, ia jadi tragedi untuk komuniti nelayan. Mata pencarian mereka musnah dan kesihatan orang awam pun boleh terancam. Okey, setelah kita tengok dua-dua belah pihak, kepentingan ekonomi dan ancaman alam sekitar, persoalannya apa yang kita buat sekarang? Takkan nak berpeluk tubuh kan? Di sinilah pengurusan sumber yang bijak memainkan peranan yang sangat-sangat kritikal. Jadi, macam mana kita nak tangani masalah ni? Ada 4 strategi utama. Pertama, kita perketatkan undang-undang. Kedua, kita labur dalam inovasi melalui R&D. Ketiga, kita bekerjasama dengan negara-negara jiran. Dan keempat, yang ini melibatkan kita semua, kita perlu amalkan penjimatan tenaga. Semuanya bermula dengan undang-undang yang kukuh. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 tu ibarat perisai utama kita. Dan Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS, merekalah pengawal yang pastikan semua syarikat ikut peraturan dengan ketat. Tapi undang-undang saja tak cukup. Kita kena sentiasa pandang ke depan. R&D atau penyelidikan dan pembangunan adalah kunci untuk cari alternatif. Contoh terbaik, usaha Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, untuk hasilkan biodiesel. Ini satu langkah proaktif untuk kurangkan kebergantungan kita pada petroleum. Dan untuk ancaman tumpahan minyak pula, kita ada pelan tindakan yang terperinci. Untuk langkah pencegahan, kita sediakan laluan khas untuk kapal minyak dan guna teknologi macam satelit untuk awasi perairan kita. Kalau ia tetap berlaku, kita dah ada kerjasama dengan negara jiran untuk bertindak pantas. Dan untuk pastikan keadilan, kita ada tribunal khas supaya mangsa boleh dapat pampasan yang sepatutnya. Jadi, kita kembali semula kepada dilema asal. Ekonomi lawan alam sekitar. Petroleum memang dah banyak membangunkan negara kita, tapi dengan harga yang sangat mahal.
Pelbagai usaha sedang dan telah dijalankan, tapi ia memerlukan komitmen daripada kita semua. Akhirnya, persoalan ni bukan untuk kerajaan atau syarikat minyak saja, tapi untuk kita semua. Masa depan Malaysia yang macam mana yang kita nak bina? Pilihan ada di tangan kita.